Ini kalau ada yang berani gunakan pada waktu siang, memang hebat sangat. Petang tadi, saya cuba sapu sedikit. Bangun tidur ternyata sudah pukul 6 petang. Sekarang nak buat video tapi mata pun tak dapat dibuka. Sekarang saya baru faham kenapa orang panggil ini rakan seperjalanan. Pada waktu tengah malam, kalau ada yang suka berfikir sesuka hati, peluk telefon tak lepaskan. Macam saya ni mesti kena cuba. Jenis ini adalah bentuk sapu, bukan diminum dan penuh dengan bahan semula jadi dengan 8 jenis herba. Pagi bangun tak ada rasa mengantuk, minda masih segar. Sebelum tidur sapu di belakang telinga, di ubun-ubun, bau harum tersebar macam di spa. Yang istimewa ialah bau cendana sangat menenangkan. Produk ini diimport dari Korea Selatan, jadi boleh yakin tentang kualitinya. Nampak kecil-kecil je tapi boleh guna lama sangat ya. Kalau ada yang macam saya selalu gelisah tak boleh tidur, mesti kena cuba segera.